Apa risiko kita menabung emas? Risiko menabung emas ini saya katakan hampir zero. Tak ada risiko. Sebab apa saya katakan macam tu, tuan-puan? Bila harga emas turun, apa yang berlaku? Berdasarkan pengalaman saya, apa yang saya lihat, ramai penyimpan emas membeli lebih banyak emas ketika harga turun. Itulah perkara biasa bagi mereka yang sudah biasa menabung emas. Mereka tahu bila harga emas turun lebih banyak daripada harga biasa, itulah peluang untuk mereka tambahkan lagi banyak simpanan emas mereka. Bila harga emas naik pula, apa yang berlaku? Mereka masih lagi konsisten membeli emas tapi dengan kadar yang mengikut bajet masing-masing. Sebagai contoh, kalau setiap bulan mereka sudah ada bajet sebanyak 300 untuk menabung emas, mereka tetap akan beli kerana itu sudah dialokatkan sebagai simpanan tetap bulanan mereka. Dapat gaji sahaja memang menabung. Contoh, gaji 3,000 kita simpan RM300. Ini adalah perkara biasa pada semua penyimpan-penyimpan emas. Tetapi bila harga emas turun, kita akan cari duit ekstra. Sama ada daripada ASB, KWSP dan lain-lain lagi untuk tambahkan lagi gram simpanan emas kita. Okey tuan-puan, semoga bermanfaat.